Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pada kali ini saya akan share berkenaan cara untuk test leaking evaporator Nissan Serena bahagian belakang. Untuk evaporator Nissan Serena bahagian belakang, dia punya expansion valve dia tak sama macam depan. Expansion valve dia jenis ni, yang depan jenis lain. Peralatan yang saya pakai adalah air compressor, flushing kit, manifold gauge, adapter kit, adapter leak pressure test kit, adapter ni, dua ni. Okey, sambungan dah buat. Hose daripada air compressor dia akan masuk ke bahagian flushing kit. Lepas tu dia keluar dia pergi ke bahagian tengah ni, bahagian tengah manifold gauge. Lepas tu untuk high pressure dengan low pressure masing-masing dia akan masuk ke bahagian high pressure expansion valve dengan low pressure sini. Nanti kedua hose ni dia akan inject inject angin masuk dalam evaporator coil. Lepas tu kita akan rendam dalam bekas yang berisi air. Kalau ada leaking, dia akan mengeluarkan buih kecil, gelembung udara. Kalau tak keluar tu, alhamdulillah selamat. Okey, sekarang kita kena ni lah, buka dia punya open. Okey, bila open, tekanan akan naik lah. Tekanan kat situ 90 PSI. High pressure pun 90 PSI. Jadi dalam evaporator coil ni sudah ada angin lah yang termampat. Jom kita rendam dalam bekas yang berisi air. Okey, kita dah rendam. Kita dah tengok dah, tiada sebarang buih dan gelembung udara yang keluar. Buih halus pun tak ada keluar. Kita terbalikkan dia. Okey. Tak ada sebarang buih yang keluar. Sama juga. Okey, ini menunjukkan evaporator coil ni masih dalam keadaan baik lagi ya. Alhamdulillah selamat. Okey, lepas ni kita akan buat flushing chemical. Okey, sekarang kita buat proses flushing chemical menggunakan chemical solvent. Dia punya sukatan dia kurang 300 ml lah. Dia kena isi sikit lah, tak boleh banyak sekaligus lah, tak boleh. Nanti kita akan tuang ke dalam flushing kit ni, chemical tu. Okey, penyambungan dia cuma sama macam tadi. Kita cuma cabut hose low pressure. Okey. Nanti bila dah inject angin melalui air compressor, compressor akan masuk angin ke sini, keluar, masuk tengah. Lepas tu dia lalu ke high pressure hose, keluar, masuk ke expansion valve bahagian high side, bahagian high side ni. Lepas tu dia akan masuk ke
dia punya chemical solvent tu dia akan masuk ke semua coil ni. Dia beberapa coil dia akan keluar kat sini. Okey, jom kita isi chemical ni dalam balang flushing kit. Okey, sekarang kita dah isi chemical solvent tu ke dalam flushing kit ni ya. Jadi air compressor dah buka. Lepas tu kita cuma punya ni, pastikan bahagian ni kita close dulu. Kita buka valve ni, valve flushing kit ni buka dulu. Okey, dah naik bacaan pressure 90 psi. Yang ni belum naik, kita buka nanti naik sikit. Okey, jom kita buka. Okey, dah buka, lagi keluar air kat situ lah. Nampak? Okey, tutup dulu, jangan buka pun habis. Okey. Okey, yang ni kita angkat, kita goncang-goncang sikit bagi chemical tu kena semua tempat. Okey, buka lagi. Okey. Air jernih ni, chemical ni jernih. Mula-mula tadi dia naik keluar kuning. Okey, buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Okey, sekarang evaporator coil ni sudah bersih coiling dia. Okey, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.